Jawapan sebenar kenapa Elon Musk akhirnya keluar daripada kerajaan US dan kenapa projek Doge ini memang mustahil dan akan gagal dari awal lagi. Walaupun Doge mengatakan dapat menjimatkan ratusan bilion, realiti sebenarnya jauh berbeza. Untuk melakukan pemotongan perbelanjaan kerajaan ini, mereka kena potong perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan. Dan untuk memotong perkhidmatan kerajaan terpaksa memberhentikan pekerja-pekerja. Kerajaan akhirnya akan hilang undi daripada tindakan ini. Jadi Elon Musk akhirnya sedar, kerajaan bukan seperti syarikat-syarikat korporat. Dia tak boleh pecat kaki tangan kerajaan, menutup jabatan-jabatan kerajaan sesuka hati tanpa akibat politik. Sebarang gangguan akan menyebabkan kerajaan hilang populariti dan akhirnya akan hilang undi. Jadi Donald Trump ni, dia faham semua benda ni. Dia ahli politik. Dia biarkan sahaja Elon Musk untuk seketika kerana dia tahu Elon Musk akhirnya akan give up. Trump juga tahu Big Beautiful Bill ini akan tambah bajet kerajaan, termasuk tambah bajet pertahanan. Sebab itu kehendak penyokong-penyokong hardcore dia. Trump juga tak berani sentuh bajet-bajet popular sebab takut kalah pilihan raya. Bila Trump terpaksa pilih antara Doge Elon Musk dan juga kelangsungan politik dia sendiri, jawapannya jelas, politik yang menang, Elon Musk kalah.